Matematik tahun 1 muka surat 3. Tulis 1/2 atau 1/4. 1/2 bentuknya macam ni. 1/2. Contohnya, sebuah bulatan kita bahagi 2 bahagian. Kanan dan kiri sama besar. Sebab itulah 2. 1, 2. Ada 2 bahagian. Untuk 1 ni adalah untuk yang berwarna. Jadi, 1 yang berwarna ada 2 bahagian. Mudah jika nak faham. Contoh seterusnya, sebuah segi 4 bahagi 2. Ada 2 bahagian. 1, 2. Okey, ada 2 bahagian. Yang satu ni adalah yang berwarna. Jadi, satu yang berwarna ada 2 bahagian. Contoh seterusnya, segitiga. Kita bahagi 2. Ada 2 bahagian. Yang atas 1, yang bawah 1. 1, 2. 2 bahagian. Yang satu ni adalah yang berwarna. Mudah juga nak faham? Okey, 1/4 ni macam mana pula? 1/4. 1/4. Sebagai contoh, sebuah segi 4 sama. So, kita bahagikan 4. 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Okey, yang satu ni adalah yang berwarna. So, kita warnakan dekat sini. Sebagai contoh. Jadi, ada satu yang berwarna. Ada 4 bahagian yang sama besar. Mudah juga nak faham? Contoh seterusnya, sebuah segitiga kita bahagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Satu ni adalah yang berwarna. Jadi 1/4. Semuanya sama besar. Contoh yang terakhir, sebuah segi 4 kita bahagi 4. 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Dan yang satu ni adalah yang berwarna. Jadi, ini adalah 1/4. Dan ini adalah 1/2. Okey, soalan A. Yang ni adalah 1/2. Sebab ada 2 bahagian. 1, 2. Soalan B. Yang ni adalah 1/4. Sebab ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Jadi, jawapannya adalah 1/4. Soalan C. Yang ni adalah 1/4 juga. Sebab ada 4 bahagian. Soalan D. Yang ini adalah 1/2. Ada 2 bahagian. Yang soalan E. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Jadi, ini adalah 1/4. Soalan F. 1, 2. Ada 2 bahagian. Jadi, ini adalah 1/2. Soalan G. Yang ini juga 1/2. Soalan H. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Jadi, ini juga adalah 1/4. Jadi, ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 3.